Hai semua, selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Hari ini kita nak rungkai satu topik yang sangat menarik, iaitu tentang pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Kita akan tengok macam mana alam semula jadi ini bertindak ibarat seorang arkitek yang pakar. Dia tak guna konkrit atau keluli, tapi dia guna alat-alat fizikal yang hebat untuk bina dan bentuk ekosistem global kita dengan sangat teliti. Jom kita mulakan. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, saya ada satu soalan dan saya nak anda betul-betul fikirkan hal ni. Pernah tak anda terfikir, kenapa beruang kutub tak wujud dekat kawasan gurun? Atau kenapa kaktus tak tumbuh dekat kutub utara? Hakikatnya, benda ni semua bukan satu kebetulan tau. Macam mana haiwan atau tumbuhan tu nak terus hidup, semuanya dah ditentukan oleh satu plan induk persekitaran yang sangat spesifik dan ketat. Jadi, ini adalah agenda kita untuk sesi kali ini. Pertama, 4 faktor persekitaran fizikal. Kedua, kesan bentuk muka bumi. Ketiga, saliran dan rahsia tanah. Lepas tu kita akan tengok 2 rumah ekstrim yang alam dah bina, iaitu iklim ekstrim di gurun panas diikuti dengan iklim sejuk di hutan konifer, dan kita akan tutup dengan kesimpulan interaksi alam. Kita masuk ke bahagian pertama, 4 faktor persekitaran fizikal. Ini adalah asas kelangsungan hidup. Inilah dia 4 alat utama yang arkitek alam semula jadi kita sentiasa gunakan. Bentuk muka bumi, saliran, tanah dan iklim. Keempat-empat faktor ni akan bergabung macam satu resepi rahsia untuk tentukan secara tepat spesies flora dan fauna apa yang boleh hidup dekat sesuatu tempat. Percayalah, tak ada satu pun hidupan di bumi ni yang boleh terlepas daripada pengaruh 4 elemen berkuasa ni. Seterusnya, bahagian kedua, kesan bentuk muka bumi. Mari kita buat satu perbandingan mudah. Walaupun dua-dua tempat ni adalah kawasan tanah tinggi, keadaannya tersangatlah berbeza. Di Banjaran Crocker yang kita banggakan kat Malaysia ni, persekitarannya menyokong flora tropikal yang cukup menakjubkan macam periuk kera dan bunga rhododendron serta fauna ikonik macam orang-utan. Tapi, bila kita beralih ke Banjaran Himalaya yang jauh lebih tinggi dan sangat sejuk, kita jumpa ekosistem yang berbeza terus. Ada pokok bearberry, yak dan harimau bintang salji. Walaupun bentuk muka buminya sama-sama pergunungan, syarat persekitaran lokal mengubah segalanya. Sekarang kita masuk ke bahagian ketiga, saliran dan rahsia tanah. Tahu tak, ada satu burung yang sangat luar biasa ni, namanya Shubil. Ia biasa dijumpai dekat kawasan Paya Tropika Timur Afrika. Paya ni adalah kawasan bersaliran buruk. Maksudnya, air kat situ sentiasa bertakung. Dan cuba teka saiz dia. Purata ketinggiannya mencecah 4 kaki dan kalau dia buka sayap, lebarnya 7 kaki. Memang macam dinosaur. Ini buktikan macam mana sistem saliran air yang spesifik boleh cipta habitat unik yang mampu menampung hidupan bersaiz gergasi dan purba macam Shubil ni. Selain saliran, alam semula jadi ni ada rahsia di sebalik tanah atau tanah. Alam dah memetakan jenis tanah yang sangat tepat dengan hidupan yang tertentu. Sebagai contoh, tanah beku permafrost memang khas untuk beruang kutub. Tanah Chernozem untuk rumput dan badger. Aridisols dekat gurun yang gersang tu tempat kaktus membesar. Latosol tropika pula menampung pokok mahogani besar dan harimau. Podzol yang berasid untuk pokok pine dan moose, manakala Terra Rosa menumbuhkan lavender yang cantik. Jadi, mesej penting kat sini ialah jenis tanah yang anda pijak meramalkan dengan tepat apakah ekosistem yang akan terbina di atasnya. Bergerak ke bahagian keempat, iklim ekstrim di gurun panas. Cuba bayangkan dua dunia yang sangat ekstrim. Di satu sudut, bumi berpasir yang merekah, kering kontang dan seolah-olah mendidih terbakar dek suhu gurun. Di sudut yang lain pula, sebuah lanskap hutan konifer yang diselimuti salji, membeku dan kaya dengan air tasik. Perbezaan iklim yang sangat tajam ni sebenarnya memaksa kehidupan untuk buat penyesuaian evolusi yang paling ekstrim, hanya untuk terus hidup. Jom kita selidik lebih dekat macam mana tumbuhan dekat gurun ni menyesuaikan diri. Contohnya, kaktus saguaro. Ia berdiri gah di tengah-tengah jenis tanah aridisols yang sangat kering dan tandus. Jadi, macam mana ia nak dapat air? Sebagai tumbuhan xerophyte, ia guna taktik yang bijak. Akarnya sangat panjang tapi ia cuma menjalar mendata dekat-dekat dengan permukaan bumi. Reka bentuk ni wujud semata-mata untuk meresap setiap titisan embun atau hujan yang jarang-jarang turun tu dengan kadar yang paling segera. Ini satu lagi keajaiban, pokok akasia bantut yang terpaksa bertahan sendirian dalam persekitaran yang sentiasa kering. Kalau anda perhatikan daunnya, alam dah bentuk daun pokok di gurun ni jadi bersaiz kecil, liat, berkilat dan sedikit berbulu. Ciri-ciri ni semua bertindak macam satu perisai biologi untuk memperlahankan kadar kehilangan air melalui proses transpirasi. Reka bentuk kelangsungan hidup yang sangat licik kan?
Habis tu, haiwan pula macam mana? Haiwan macam unta, musang fenik yang bertelinga besar tu dan tikus jerbua, diorang tak lawan haba, diorang lari daripadanya. Iklim panas ni memaksa mereka ubah gaya hidup jadi nocturnal. Waktu siang yang mematikan tu, mereka akan bersembunyi dalam lubang untuk jimatkan tenaga dan kekalkan kelembapan badan. Bila waktu malam tiba dan suasana jadi sejuk, barulah mereka keluar dan aktif mencari makanan. Bahagian kelima, iklim sejuk di hutan konifer. Mari kita saksikan strategi di bawah takat beku. Anda tengok landscape tasik ais yang memantulkan rimbunan konifer ni. Nampak cantik dan tenang kan? Tapi jangan biarkan pemandangan memukau ni menipu anda. Tempat ni sebenarnya sebuah medan pertarungan hidup yang kejam. Hutan konifer yang membentang luas di kawasan Kanada Utara dan Rusia ni diuji dengan keadaan cuaca bersalji lebat, pembekuan ekstrim dan ancaman frost yang boleh memusnahkan sel-sel kehidupan sekelip mata. Kalau kita gali tengok apa yang ada di bawah lapisan salji tu, kita akan jumpa jenis tanih podzol. Sifat dia berasid, lapisannya sangat nipis dan sebahagian besarnya sentiasa beku. Keadaan ni mendesak akar pokok-pokok kat sini jadi sangat pendek. Tapi, alam tu sentiasa adil. Lapisan tanah yang cetek berserta pokok-pokok renek dekat permukaan ni lah sebenarnya yang bantu haiwan liar kat sini berjalan dan mengorek makanan dengan lebih mudah. Yang paling menarik tentang pokok-pokok konifer macam pine, spruce dan fir ni, mereka wajib kali salji. Jadi bentuk kanopi mereka berevolusi menjadi tajam macam kon. Tujuannya, supaya bebanan salji yang tebal tu boleh meluncur jatuh ke bawah dan tak patahkan dahan diorang. Kulit batang pokok di sini pula sangat tebal dan daun mereka yang macam jarum tu siap ada satu lapisan lilin istimewa yang secara literal jadi perisai dari ancaman frost beku. Memang genius. Bagi haiwan-haiwan konifer pula, hidup mereka ni betul-betul dikawal oleh peralihan musim yang ekstrim. Musim panas yang singkat tu adalah waktu untuk mereka bergegas cari makanan secara hyperaktif. Tapi bila musim sejuk yang panjang dan gelap menjelang tiba, haiwan macam rusa akan berhijrah terus ke wilayah selatan yang lebih suam. Manakala pemangsa macam beruang dan lynx perlu sesuaikan badan mereka, beruang contohnya akan tidur atau berhibernasi sepanjang musim. Dan akhirnya, bahagian keenam, kesimpulan interaksi alam. Segala yang kita bincangkan dari tadi sebenarnya merujuk kepada satu je konsep utama, iaitu ekosistem. Ia adalah jalinan yang sangat erat dan saling bergantung antara komponen biotik, iaitu benda hidup macam tumbuhan dan haiwan, dengan komponen abiotik, iaitu persekitaran fizikal bukan hidup macam iklim, air, bentuk muka bumi dan tanah tadi. Mereka ni beroperasi ibarat satu enjin raksasa yang berfungsi dalam harmoni yang sempurna. Bayangkan seekor burung hantu yang bertenggir di dahan, memandang tajam ke sekeliling. Ia duduk di puncak rantai makanan sebagai pemangsa mahir. Satu kejayaan evolusi alam yang seimbang. Tapi harus diingat, sistem yang dibina ribuan tahun ni sangat rapuh. Bila berlakunya kemusnahan macam penyahutanan rakus, kita sebenarnya sedang merobek-robek keseimbangan biotik dan abiotik ni. Bila kita ubah bentuk muka bumi dan saliran secara drastik, maknanya kita sedang memusnahkan resepi asal kelangsungan hidup spesies-spesies ini. Ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir yang mendalam. Kalau alam semula jadi ni adalah arkitek yang agung, apa yang akan terjadi kepada struktur rumah ekosistem ini bila kita mula musnahkan batu asasnya? Nak faham pengaruh persekitaran fizikal ni bukan setakat untuk tahu fakta geografi je tahu. Ia adalah kunci kelangsungan planet kita. Jaga asasnya, maka terpeliharalah rumah kita. Terima kasih kerana menyertai sesi penerangan kali ini. Moga banyak manfaat yang anda dapat. Jumpa lagi.